Mari beli sate. Dua je. Ambillah 3. Baru RM3. Terima kasih. Betul ke Papa tak nak? Sedap ni. Tak apalah. Papa dah kenyang. Puasa pun boleh kenyang ke? Papa puasa yok-yok ya? Mana ada? Waalaikumsalam. Mama. Papa puasa yok-yok. Pagi tadi, Papa buka periuk. Apa, Papa? Papa. Apa dia? Bunyi sama, tapi bukan dia. Kambing? Kambing bunyi sama lah. Mbak. Dah Papa. Give up dah. Jaya pun dah give up. Kebenaran memang dah give up. Jawapannya azan. Oleh itu, janganlah berbuka puasa ketika azan Zuhur. Walaupun bunyinya mirip dengan azan Maghrib. Kebenaran dah terkena. Pandai anak papa. Dah, jom. Nak berbuka dah ni. Yeay, Mama masak. Okey. Teacher kata orang tak puasa tak boleh duduk sama-sama. Papa duduklah tepi dengan pupu dulu. Nanti pipi bagi ikan goreng. Apa kamu ingat kebenaran kucing ke? Papa puasa lah. Ingatkan Papa macam pupu. Tak puasa. Berapa hari lagi nak raya ni? Sempat ke kita ni? Sempat je. Tapi kita kena mula kemas malam ni. Kemas? Nak pergi mana? Balik kampung ke Papa? Bukan. Kita kena pindah rumah. Pindah rumah? Kenapa? Shh, dah azan tu. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizkika aftarna birahmatika ya arhamar rahimin.
jauh pun. Kawasan sama, tapi rumah je lain. Tu rumahnya Papa. Ini ke rumah bawah kita? Macam rumah lama je. Rumah ni tak ada lampu ke, Papa? Esok Papa betulkan lampu ya. Lepas tu, Papa akan cuba kumpul duit beli langsir, perabot, set TV dan sofa. Semua lengkap, serba satu dan baru. Wah! Tak payahlah susah-susah, Papa. Tak payah? Kenapa pula? Kita terima dulu seadanya. Rumah mana pun tak apa. Yang penting, kita masih duduk satu family. Kan, Pipi? Susah senang, kita sama-sama. Terima kasih, Papa. Pipi dan Mama semua tahu Papa dah cuba yang terbaik. Terima kasih. Papa janji, Papa akan cuba lagi. Selamat Hari Raya Aidilfitri dari family Papa Pipi. Bersyukur dengan nikmat yang diberi. Semoga kita bahagia bersama family. Awak tak perlulah kerja sampai macam ni. Sampai 2-3 kerja. Cuti tu bila-bila pun kita boleh pergi. Terima kasih, Papa. Pipi sayang Papa. Tunggu ya Pipi, duit Papa dah cukup dah ni. Sula, anak kau dah kena colik. Pulangkan anak kebenaran. Masa untuk sambung penolongan dunia. Ini semua salah aku. Tak apa, Papa. Pipi mesti faham. Boy, bangun. Kita dah nak sampai ni. Wow. Ni rumah Las kan, Ayah? Ya, ini Las. Janji. Janji tak boleh dimukiri tau. Hai. Boy ngantuk ni. Boy tak nak duit raya ke? Nak. Rasa Boy dah buat apa ya, Ayah? Mata duitan. Dekat Boy tak nak duit raya ke? Nak. Assalamualaikum. Pian. Oh, Pian. Ada hantu ke? Kami datang nak beraya ni. Mana ada hantu waktu raya? Ada.
Hantu Raya! Ha, Pian. Ada pun kau. Ahmad tu. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Pakcik Pian, kenapa tak tekan rumah Atuk tadi? Oh boy. Maaflah, pakcik sibuk sangat bekerja. Sampai terlupa. Ini kan raya, Pian. Masa untuk bersama-sama. Sebab itulah kami datang. Nak temankan Pakcik Pian. Terima kasih, oh boy. Tak apalah. Kita orang ada bawa makanan sikit ni. Mereka bot, sediakan makanan. Baik, Meka mangkuk. Serve! Wush. Wah, sedap ni nampak. Susah-susah je korang. Bawa-bawa pun ada bawa kuih dan buah ni. Terima kasih lah, Matu. Ingat juga kau kat aku kan? Siapa ada kat rumah Tosa tadi? Semua ada. Kau je yang tak ada tadi. Farah ada tak? Ada. Ya. Kocok-kocok. Ayah. Mas mana? Bapa boy, kenapa merayap sampai sini? Ayah. Tua boy, ingat dah hilang tadi. Oh boy, tak apa-apa ke? Ada patah tulang ke apa-apa ke? Tak ada apa lah, Mika Boy. Tapi tadi Oboy nampak wah besar. Itu bukan wah besar, boy. Itu kapal angkasa. Boleh terbang ke kapal angkasa tu? Belum lagi. Sikit lagi nak siap. Sikit lagi. Aku rasa aku boleh tolong. Siap juga kapal angkasa yang ayah kau gunakan. Itulah. Alhamdulillah. Siap? Kalau dah siap, kenapa aku jadi benda ni? Alah, sementara je ni. Jom kat tempian. Baik, Admiral Amato. Sedia semua? Woi, gelilah! Kita berlepas sekarang.
Terima kasih Pakcik Pian. Terbaiklah dapat pusing-pusing naik kapal angkasa. Sama-sama, boy. Nanti datang lagi tau. Kau Matu, bawa elok-elok ya. Kau pun jaga diri, Pian. Terima kasih temakan aku. Sama-sama. Lupa. Duit wire. Nak. Duit raya. Banyaknya. Boy. Hai korang. Wah, baju baru. Korang pun apa kurangnya? Tok Abah dah sampai. Wah, comelnya. Mana Tok Abah dapat van ni? Ewa. Dah, masukkan barang. Jauh perjalanan kita ni. Tepi. Aku nak duduk belakang. Weh, tolonglah aku angkat kotak-kotak ni. Tok Abah, tak nak saya telepon kan je ke? Teleport? Tak lah balik kampung. Okey, jom. Misi meneman Tok Abah. Jom! Tengok tu! Cantiknya pemandangan! Kita dah sampai. Bangun weh, bangun. Wah, ini kota hilir. Mungkin tu terbalik. Wah, tengok tu. Ada gerai bentuk kelapa. Berhenti Tok Abah. Muka aku yang kacau. Siapa yang letak kon kat tengah-tengah ni? Robot kon? Tepi. Ya, tembak dia orang jadi jelly-jelly sumi. Jangan. Hai Tuan Abah. Lama kita tak jumpa. Sihat ke? Sehat. Dia orang ni baik. Diorang ni robot-robot yang ayah aku pernah selamatkan. Kon! Jabatan kon! Jabat kon! Apa dia cakap? Dia minta maaf halang tadi. Tak macam minta maaf pun. Weh, tu. Ada banyak lagi robot-robot lain. Wah, banyaknya robot kat bandar ni. Kita dah sampai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awak dah balik? Letak barang dekat sini dulu, Cobot. Wah, besarnya rumah Tok Abah. Kenapalah Tok Abah pindah? Best kot kat sini. Ada banyak robot kot. Memang best kat sini. Tapi
Banyak sangat memori dekat sini. Sebab tu Atul lama tak balik. Takut teringat. Boboiboy pun rindu. Tak apa. Nanti kita sama-sama pergi melawat ya. Malam ni kita kemas rumah sama-sama. Esok dah nak raya. Okey, jom! Jom Macam Boy, letak beg dulu. Baik-baik Boboiboy. Jatuh nanti. Tolong keluarkan baju raya aku Macam Boy. Megabot, kau jangan pakai songkok aku boleh tak? Tak perasan tu Abah. Atuk cari lampu raya ni. Dulu ayah kau ada buat lampu lap raya ni. Lampu lap raya. Boboiboy tahu dekat mana. Jom Macam Boy, ikut aku. Mana dia ni? Mesti kat sini. Ni dia kan? Berhabuk. Kenalkan, lampu lap raya tak lelak. Okey tak tu Abah? Atas lagi sikit. Okey. Lampu kepal. Wah, terbaiklah. Terima kasih untuk semua kenangan. Awak tunggu kita kembali bersama ya. Selamat Hari Raya. Cepat masuk. Ready semua? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ramainya. Kami datang nak beraya. Kuatlah butang ni tu Abah. Macam mana ni? Itu pun susah ke? Masukkan ikut belakang lah. Nama je superhero. Macam tu je ke Abah? Macam tu lah. Macam mana lagi? Saya nak pakai apa raya ni? Pakai je lah apa pun. Turun cepat. Kita nak bergambar ni. Baik Umi. Jom Abah. Cepat. 1, 2, 3, lompat. Boy, dah sedia nak bergambar? Dah ya. Jom. Okey, jom. Megaboy. Cepatlah. Okey, sedia semua? Sedia. Jom. Okey. Rapat. Say cikodok cheese. Cikodok cheese. Haish, belum lagi lah awak ni. Aduh, saya dah lapar dah ni. Megaboy, cepatlah. Kau ni asyik lambat je. Habis semua kau bawa? Ketupat. Ayah, nak ketupat. Sabar, Boy. Kita ambil gambar dulu. Nak ketupat. Ayah, tengok. Tengok, kau bawa ketupat dah Boboiboy nak. Saya tak bawa untuk Boboiboy pun. Okey. Sedia ya? Cepat.
ke? Tak boleh. Bila kita dapat bersama macam ni lagi, Tok Abah? Boy rindu macam dulu-dulu. Atuk pun rindu. Kalaulah nenek kamu ada ni. Mesti dia suka tengok gambar ni. Korang, masuklah. Tok Abah dah sediakan banyak makanan tu. Bila korang sampai? Jom, kita bergambar. Jom. Sedia? Cikgu Abah. Siapa nak duit raya? Mari raya. Wah, Bobo ada ikan terbaru. Pet Vortex. Tunggu apa lagi? Jom kita lawan. Nanti. Lawan nenek dulu. Boy, Polio. Boboiboy Galaxy Cutback Vortex. Kumpulkan kesemuanya. Ini adalah sebuah kisah tentang kenangan pahit, manis dan epik aku di Hari Raya. Assalamualaikum. Nama aku Aman. Sebelah tu adik aku, Iman. Macam biasa, setiap tahun aku akan teman dia pergi beraya kat rumah kawan baik dia. Inilah kawan baik dia, Daus. Dia ni nampak je kecil, tapi kuat bersaing. Alhamdulillah, kenyangnya. Ini pula Fahmi, abang kepada Daus. Raya kali ni paling best. Kita orang dapat sampul raya istimewa. Bobo Galaxy Card. Tunggu apa lagi? Jom kita lawan. Ingat tak tadi aku cakap si Daus ni kuat bersaing? Alah, tapi kita orang dah takut ke? Hah? Takut? Jom kita lawan. Aku pula pantang di Sabah. Sedia? Sedia. Janganlah sedih. Menang kalah kan ada permainan. Terbaik. Jom balik dulu. Nak pergi mana tu? Lawan anak makcik? Bolehlah. Sekarang. Siapa sangka Makcik Salma ni juara ketuhanan Boboiboy Galaxy Card 5 tahun berturut-turut. Lawan makcik pula. Alamak. Itulah kisah kenangan pahit, manis dan epik Hari Raya aku. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Hai, awal kau bersiap, Boboiboy. Memanglah. Kan kita nak balik raya. Rindu aku kat Tok Abah.
Dah berapa bulan kita tak balik. Lah, aku pun rindu ketupat cicak kari ni. Putani. Siap ada gambar lagi. Macam manalah agaknya suasana dekat bumi kan? Sudah tentulah semua penduduk bumi sedang meratapi ketiadaan kebenaran. Terutamanya anak bini kebenaran ni. Nanti kita jumpa lagi ya. Baju raya korang dah siap. Wah, cantiknya. Yeay! Terima kasih, Ayah. Nasib baik tak macam rupa biskut dia. Apa kau cakap? Tak ada apa. Perhatian Boboiboy, laporkan diri sekarang. Ya, Komander. Bawa pasukan kamu ke sektor 881955. Ada paus Fira dalam bahaya. Bukankah kami dah habis misi, Komander? Kan kita orang dah dibenarkan balik raya? Benar, tapi misi ini perlu diberikan keutamaan. Paus Fira tu mesti diselamatkan. Pergi ke lokasi ini dengan segera. Iya, apa ni? Tak bagi salam, tak bagi apa, terus bagi misi. Assalamualaikum. Roger and out. Waalaikumsalam. Mana cucu aku ni? Patutnya dah lama sampai. Assalamualaikum, Tok Abah. Waalaikumsalam. Mana kau tak sampai-sampai lagi ni? Maaf, Tok Abah. Boboiboy tak sempat nak balik. Ada misi nak kena selesaikan. Lah, semangat Tok tunggu kau balik. Ketupat lembang pun Tok dah masak dari semalam. Misi apa yang penting sangat tu? Misi menyelamatkan Paus Fira. Kalau kami tak selamatkan dia, dia akan dimakan raksasa Gorojo. Raksasa Gorojo? Tolongkan Gravity! Ya, Tok. Itulah raksasa Gorojo. Paus Fira tu lari! Larian, laju! Lepaskan aku! Tolong, Boboiboy! Kejap, Boboiboy! Baru Tok ingat nak solat raya sama-sama. Maaf, Tok Abah. Saya sangka saya dapat selesaikan misi ni dengan cepat. Tapi... Tak ada tapi-tapi, Boboiboy. Tok faham. Ini bukan pilihan kau, tapi tanggungjawab kau. Tok... Tolonglah, Boboiboy! Dah, pergi selamatkan Paus Fira dan kawan-kawan kamu tu. Baik, Tok Abah. Boboiboy kuasa 3! Pasang pelita nak jimat Karen. Solat terawih bersama kawan. Selamat menyambut hari lebaran. Buat yang dekat mahupun di perantauan. Papa. Kenapa Papa tak sampai rumah lagi ni? Maaflah Pipi. Kebenaran. Tak dapat kebenaran balik raya. Tak apa, Papa. Jangan sedih. Ayah Haji kan ada. Apa nangis ke tu? Mana ada? Kebenaran. Mana pernah menangis? Ini hanya perlu dibata saja. Oh, you ke? Pipi pun perlu kat mata. Selamat Hari Raya, Papa. Selamat Hari Raya, Pipi. Jumpa lagi nanti. Bye-bye. Bye-bye, Papa. Cepat kemaskan rumah, Boboiboy. Esok nak raya dah. Baik, Tok. Kenapa Boboiboy sibuk sangat ni? Cik Bos ni, esok kan dah raya. Apa? Tak boleh jadi ni. Kita kena serang Boboiboy dan rosakkan perancangan hari raya dia. Baik, Encik Bos. Biar aku cari resepi untuk buat meriam buluh. Allahu Akbar, Allah. Rasakan serangan meriam buluh. Tak jadi apa pun. Sedap juga lemang kau ni. Lemang? Kita orang memang nak makan lemang. Macam mana kau boleh tersilap ambil resepi lemang pula ni? Tapi rupanya sama je macam meriam buluh. Alah, tak apa. Jom sambut Hari Raya sama-sama. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Ambil sini salam raya, Boboiboy. Boboiboy kuasa 5. Pecah 5 ni mesti nak dapatkan banyak sampul duit raya kan? Apa ni?
Inilah hadiah raya untuk Tok Abah. Asyik Atuk je bagi duit raya kat kita orang. Giliran kita orang pula bagi duit raya dekat Atuk. Ini kristal berharga dari planet Aura. Ini slipper batu dari Saida Taroka. Ini telefon canggih untuk senang hubungi kita orang. Ini pula kad raya dari kami semua, Tok. Macam inilah cucu terbaik Atuk. Mana hadiah daun? Ini pokok karnivor dari planet Rimbarun. Nah, Tok Abah, boleh buat tangkap lalat ni. Ini bukan lalat je ditangkap. Ini orang pun boleh kena tangkap sekali ni. Selamat Hari Raya, Tok Abah. Selamat Hari Raya. Terima kasih ya bagi Atuk hadiah-hadiah ni. Sempena Hari Raya mulia ni, jom kita tunjukkan rasa terima kasih kepada orang-orang yang tersayang. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Masa balik kampung nanti, jangan lupa kunci pintu dan tingkap tau. Dan jangan lupa minta tolong jiran kita tengokkan rumah masa kita tiada. Baik. Hello? Halo Yaya. Pukul 10 pagi, rumah kamu selamat. Terima kasih. Rumah kamu masih selamat. Tadi ada kucing pelan melintas. Ada daun masuk halaman rumah kamu. Tak perlulah sampai kerap macam ni. Pastikan rumah dikunci rapi. Jangan lupa beritahu jiran. Cepat Boy. Kan lambat kita sampai ke kampung. Pakai tali pinggang. Utamakan keselamatan. Jangan bawa laju untuk sampai cepat. Atuk bawa pelan-pelan je. Sebab tu kena gerak awal. Nampak skater tu? Semua dah. Air koko pun Atuk dah ada ni. Jauh ke kampung kita ni, Tok? Jauh. Dah sampai. Ini kan rumah Atuk. Inilah kampung kita. Pastikan selamat. Walaupun dekat. Selamat Hari Raya semua. Selamat Hari Raya, Yaya. Yaya ada buat biskut raya untuk semua orang. Bye-bye, kuasa 3. Assalamualaikum. Hari Raya kan hari untuk bergembira. Tak elok biarkan Yaya sedih. Makanlah. Okey apa? Macam kertas pasir. Apa? Kertas pasir? Tolong! Hari Raya kenalah buat orang lain gembira. Tak baik buat orang sedih. Maaf zahir batin, Yaya. Raya tak baik mana-mana. Sini kau, bro. Terbaik. Dah sedia? Jangan lupa gunakan kuasa terbaik korang. Aku takkan lupa. Baiklah. Bersedia? Dah habis makan Tidak! Muka-muka comel apakah ini? Habislah duit raya kebenaran! Selamat Hari Raya Aidilfitri. Sudahlah tu. 2 boleh, cikgu? 2. Alamak, macam tak cukup je. Ramai yang nak datang ni. Alah kau ni. Senang je. Tukaran makanan. Wah, terbaiklah Gopal. Alhamdulillah. Apa jadi ni? Makanlah Tok Abah. Sedap. Sakit. Itulah. Lain kali makan tu beringat sikit. Makan untuk beraya, bukan beraya untuk makan.